Untuk cerita yang pertama pada hari ni cerita ni disampaikan oleh Encik Khairul Izwan dan cerita ni pasal seorang pakcik yang kerja sebagai tukang kebun dekat sebuah sekolah rendah yang agak terpencil lah. Tapi dalam rutin kerja yang biasa tu, dia mula perasan tau sesuatu yang pelik tentang seorang budak lelaki yang suka sangat menyakat dia dan selalu sangat minta dia RM2. Jadi, nak tahu cerita dia macam mana? Kalau anda semua dah bersedia, jom kita mulakan dengan kisah yang pertama ni. Pakcik masih ingat lagi tau masa tu. Masa tu pakcik ni baru aja pencen tau. Yelah, nak hilangkan bosan, pakcik pun ambil lah kerja sebagai tukang kebun dekat satu sekolah rendah dekat kawasan yang boleh kata agak ceruk sikit lah. Nama dia pakcik tak nak cakap lah nama sekolah tu. Okey, sekolah ni kan, dia tak besar mana pun. Pelajarnya pun cuma dalam 500 orang je lah macam tu. Cikgu pun tak ramai. Jadi kerja pakcik macam biasalah kan. Sapu daun, siram pokok bunga, bersihkan kolam ikan, potong rumput dekat padang. Kerja-kerja biasalah, kerja tukang kebun sekolah kan. Dan rumah pakcik pun pakcik sewa je dengan orang kampung dekat situ. Alah, biasalah kan, anak-anak semua dah besar, dah duduk dekat bandar. Okey, cukuplah cerita pasal pakcik Sekarang ni, pakcik nak cerita pasal seorang budak sekolah ni dan macam ni cerita dia. Dalam ramai-ramai budak dekat sekolah tu kan, ada seorang budak lelaki yang pakcik selalu sangat perasan dia tau. Nama budak ni Din. Dan budak ni memang lincah sangatlah. Suka lari sana sini, panjat sana panjat sini, suka menyakat kawan-kawan. Yang sedang kata, ada je lah perangai dia tu kan. Tapi peliknya, tak ada seorang pun budak lain yang nak melayan dia. Dan pakcik tahu nama dia pun sebab dia selalu cakap kat orang-orang ni lah. Hai, nama saya Din. Nak kawan dengan saya tak? Tapi budak-budak lain ni buat tak tahu aja. Cik rasa kan, mungkin sebab perangai dia lah yang nakal sangat agaknya kan. Itu yang tak ada siapa nak kawan dengan dia. Jadinya kan, nak dijadikan cerita lah. Satu hari tu kan, si Din ni dia datang dekat pakcik masa pakcik tengah duk menyapu daun lah. Cik, pakcik tengah buat apa tu? Lah, kamu ke?